Inilah dia strainer yang penuh dengan kotoran, kan, yang menyebabkan flow petrol tidak begitu bagus. Okay. Tapi sebenarnya bukan ini saja yang masalah. Okay. Casing ni pun menyimpan 1001 rahsia. Okay. Kebiasaannya apabila masalah melibatkan fuel line, orang hanya akan tukar fuel filter seperti yang saya tunjukkan sebelum ni, strainer dan fuel pump, kan. Tetapi sebenarnya kalau kita tengok di casing ni, di sini pun ada filter. Jadi kembaran ni ada dua filter. Satu filter dalam casing, satu filter berada di undercarriage itulah. Dan ini adalah strainer. Kalau masalah berkaitan dengan fuel line ni dan kita hanya tukar fuel filter di bawah bawah kereta tu, undercarriage dan juga strainer ni, sebenarnya masalah tidak selesai lagi selagi kita tidak tukar casing ni satu kali. Sebab dalam ni ada filter yang mana juga sudah penuh dengan kotoran tersumbat. Dari mana kotoran ni? Kotoran ni datang daripada carbon brush motor ni. Carbon brush motor ni akan jadi habukan apabila motor berpusing. Carbon brush akan terhakis dan akan melekat di sini. Okay, kotoran dari sini bukan kotoran dari tangki. Kotoran dari tangki ni melekat di strainer. Yang ini adalah kotoran dari pump ni sendiri. Filter dalam casing ni tidak boleh tukar ganti sebab kena seal mati, kena gam mati. Okay. Sebab tu kita perlu tukar satu set ni. Okay. Kereta apa yang perlu tukar satu set ni? Banyak. Toyota, Pro 2 Myvi yang bayangkan kereta di tahun 1999 sudah menggunakan fuel pump macam ni. Apalagi kereta yang lebih moden daripada ini. So kereta-kereta moden memang perlu tukar casing kalau mengalami masalah fuel line. Okay. Jangan tukar pump saja ataupun tukar strainer ni.